Apakah itu grease lithium? Hai pecinta kejuruteraan, pernahkah anda terfikir tentang jumlah mesin yang mengelilingi kita? Dari kereta yang membawa kita ke tempat kerja, sehinggalah peralatan gergasi yang membina bandar kita. Semua mesin ini mempunyai satu persamaan. Ia memerlukan pelinciran untuk berfungsi dengan lancar, tanpa geseran berlebihan yang boleh menyebabkan kehausan dan kerosakan. Tetapi di antara begitu banyak jenis pelincir, ada satu yang menonjol kerana serba boleh dan keberkesanannya malah dianggap oleh ramai orang sebagai pelincir pilihan untuk pelbagai aplikasi. Kita sedang bercakap tentang grease lithium, tetapi apa yang membuatkannya begitu istimewa dan mengapa ia menjadi pilihan utama jurutera dan mekanik di seluruh dunia? Jadi, apakah sebenarnya grease lithium ini? Pada asasnya, grease lithium bukan sekadar minyak, tetapi merupakan satu bahan separa pepejal, sejenis span yang menahan minyak. Saya pernah buat satu video di saluran ini bercakap tentang apa itu grease. Tapi bayangkan seperti gel atau paste. Ia mempunyai konsistensi untuk kekal di tempat ia digunakan, berbeza dengan minyak cecair yang mudah mengalir. Ciri ini sangat penting untuk pelinciran komponen yang tidak boleh menahan minyak cecair, seperti galas dan sendi. Keajaiban di sebalik strukturnya terletak pada sabun lithium yang bertindak sebagai pemekat, memberikan grease konsistensi khasnya dan membolehkannya menahan minyak asas serta aditif dalam matriks yang stabil. Tetapi bagaimana pelincir yang begitu serba boleh dan digunakan secara meluas ini muncul? Sejarah grease lithium berkait rapat dengan evolusi industri dan kejuruteraan. Pada awal abad ke-20, dengan kemajuan mesin dan keperluan untuk pelincir yang lebih tahan lasa, para penyelidik mencari penyelesaian yang boleh menahan keadaan operasi yang lebih ekstrim. Grease tradisional pada masa itu, yang kebanyakannya berasaskan kalsium atau natrium, mempunyai kekanan, terutamanya dari segi ketahanan terhadap air dan kestabilan pada suhu yang berbeza. Pada tahun 1940-an, sabun lithium mula diterokai sebagai bahan pemekat yang lebih baik, menawarkan gabungan sifat yang merevolusikan pasaran pelincir. Pencarian untuk pelincir yang mampu melindungi komponen dalam persekitaran lembap dan dengan perubahan suhu telah membawa kepada pembangunan dan penggunaan meluas grease lithium yang dengan cepat menjadi piawaian industri. Tapi, apa yang menjadikan grease lithium begitu istimewa dan apakah sifat-sifatnya? Salah satu ciri paling menonjolnya ialah ketahanan terhadap air. Berbeza dengan grease lain yang mudah dicuci atau diemulsikan oleh air, grease lithium mengekalkan integriti dan keupayaan pelincirannya. Walaupun dalam persekitaran lembap, ia bertindak seperti lapisan kalis air sebenar untuk bahagian-bahagian tersebut. Selain itu, ia mempunyai kestabilan terma yang sangat baik, yang bermaksud ia dapat mengekalkan sifat pelincirannya sama ada pada suhu tinggi maupun pada... Ia juga boleh digunakan untuk membuat apa yang saya tunjukkan. Pada takak tikisannya, iaitu suhu di mana grease berubah daripada keadaan separa pepejal kepada keadaan cecair. Biasanya berbeza antara 150 hingga 200 darjah Celsius. Ini menunjukkan ketahanannya. Satu lagi sifat penting ialah ketahanan terhadap pengoksidaan yang memanjangkan jangka hayat grease dan seterusnya. Komponen yang dilincirkan mengelakkan ia merosot dan kehilangan ciri-ciri perlindungannya dari masa ke masa. Tetapi bagaimana grease jenis ini dihasilkan? Komposisi grease lithium adalah agak mudah, tetapi gabungan elemennya adalah apa yang memberikan sifat-sifat luar biasanya. Pada asasnya, ia terdiri daripada 3 bahan utama: minyak asas, bahan pemekat dan bahan tambahan. Minyak asas yang biasanya merupakan minyak mineral berkualiti tinggi adalah komponen yang benar-benar menjalankan pelinciran, mengurangkan geseran antara permukaan. Kelikatan minyak asas ini boleh berbeza-beza dan biasanya minyak asas dengan kelikatan ISO 32 hingga ISO 100 boleh didapati, bergantung pada aplikasi. Bahan pemekat seperti yang telah saya sebutkan ialah sabun lithium yang terbentuk melalui tindak balas antara asid lemak dengan hidroksida lithium. Ia bertindak sebagai matriks, sejenis span molekul yang menahan minyak asas dan memastikan ia kekal di tempatnya. Akhir sekali kita ada bahan tambahan yang ibarat vitamin atau kuasa luar biasa ditambah ke dalam grease untuk meningkatkan lagi prestasinya.
Ia boleh merangkumi perencat kakisan, antioksidan, bahan tambahan tekanan melampau untuk menampung beban berat dan agen anti-haus. Masing-masing memainkan peranan penting dalam perlindungan dan ketahanan jangka hayat mesin. Tapi kalau ia begitu bagus, di mana kita boleh gunakannya dalam kehidupan seharian dan dalam industri? Dalam sektor otomotif, ia banyak digunakan pada galas roda, sendi universal, komponen suspensi dan stereng, memastikan kereta anda bergerak dengan lancar dan selamat. Dalam industri, kehadirannya lebih ketara lagi, di mana anda akan menemuinya dalam galas motor elektrik, pam, kipas, penghantar, mesin pertanian dan peralatan pembinaan berat. Ia adalah pilihan ideal untuk melincirkan gear terbuka, pin dan sesendal, di mana lekatan dan ketahanan terhadap air adalah sangat penting. Pada asasnya, mana-mana komponen yang memerlukan pelincir yang kekal di tempatnya, tahan terhadap keadaan buruk dan melindungi daripada kehausan, kemungkinan besar akan mendapat manfaat daripada gris litium. Tetapi mengapa gris litium ini begitu popular dan apakah kelebihan utamanya? Jawapannya terletak pada gabungan prestasi dan kos efektifnya yang sukar ditandingi. Serbagunanya, tanpa ragu adalah salah satu kelebihan terbesar kerana satu jenis gris boleh digunakan untuk pelbagai aplikasi, memudahkan pengurusan stok dan penyelenggaraan. Perlindungan yang sangat baik terhadap kehausan dan kakisan, memanjangkan jangka hayat komponen, mengurangkan keperluan penggantian dan seterusnya, kos penyelenggaraan. Kestabilan mekanikalnya bermakna ia tidak mudah pecah atau menjadi lembik di bawah tekanan, mengekalkan konsistensi dan keupayaan pelinciran untuk tempoh yang lebih lama. Selain itu, ketahanan terhadap basuhan air adalah kelebihan besar di persekitaran lembap atau di mana terdapat sentuhan kerap dengan air, memastikan pelinciran tidak terjejas. Tetapi, adakah ia sempurna untuk semua perkara? Atau adakah terdapat had atau situasi di mana ia bukan pilihan terbaik? Walaupun ia sangat serba boleh, adalah penting untuk mengakui que nenhuma solução é universal. Gris litium standar tanpa bahan tambahan khusus mungkin tidak paling sesuai untuk aplikasi yang melibatkan lupan tekanan yang sangat tinggi atau suhu operasi yang sentiasa melebihi 150 atau 200 darjah Celsius. Dalam kes-kes seperti ini, gris dengan bahan tambahan atau gris kompleks litium yang menawarkan ketahanan haba yang lebih tinggi adalah lebih sesuai. Selain itu, dalam persekitaran dengan pencemaran berlebihan oleh zarah-zarah kasar, gris litium mungkin memerlukan formulasi khas atau rejim pelinciran semula yang lebih kerap. Adalah penting untuk sentiasa merujuk kepada spesifikasi pengeluar peralatan bagi memastikan pemilihan pelincir yang betul. Dan bagaimana gris litium dibandingkan dengan jenis grisium lain yang terdapat di pasaran? Untuk memahami kedudukannya adalah berguna untuk membandingkannya dengan beberapa alternatif. Gris kalsium, sebagai contoh, terkenal dengan ketahanan air yang sangat baik, tetapi biasanya mempunyai takat titis yang lebih rendah dan tidak begitu stabil pada suhu tinggi berbanding grisium litium. Sementara itu, gris natrium menawarkan kestabilan yang baik pada suhu tinggi, tetapi sangat mudah terbasuh oleh air. Gris kompleks litium adalah evolusi daripada grisium litium biasa yang diformulasikan untuk memberikan prestasi yang lebih baik pada suhu yang lebih tinggi dan di bawah beban yang lebih berat, menjadikannya pilihan yang lebih kukuh tetapi juga lebih mahal. Gris litium biasa dianggap sebagai keseimbangan yang sangat baik antara prestasi, serbaguna, dan kos, menjadikannya pilihan standar untuk kebanyakan aplikasi umum. Gris litium ini, sebagai contoh, saya gunakan untuk pelinciran pencetak 3D saya, pemotong laser, penyejuk komputer, dan pelbagai tujuan lain. Dan serius, memang berbaloi untuk ada satu bekas macam ni di rumah, termasuk untuk engsel pintu. Kerana ia mempunyai ketahanan yang jauh lebih baik berbanding jenis pelincir lain. Saya akan tinggalkan beberapa pilihan gris litium di pautan yang muncul dalam video ini. Jika anda sudah sampai ke sini dan suka dengan video ini, jangan lupa untuk melanggan jika belum melanggan, tekan butang suka dan aktifkan loceng pemberitahuan. Dan jika anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli untuk membantu kami terus menghasilkan kandungan di platform ini. Jika anda ingin tahu lebih lanjut tentang kursus yang kami cadangkan, imbas kod QR di sebelah sini atau klik pautan di dalam deskripsi video. Untuk mendapatkan akses kepada pelbagai peluang untuk membangunkan pelbagai kemahiran yang akan memberi kelebihan dalam kerjaya anda. Dan anda, pernahkah anda menggunakan gris litium dalam mana-mana aplikasi? Bagaimana pengalaman anda?
Kongsikan cerita dan persoalan anda di ruangan komen. Ini kerana penyertaan anda sangat penting untuk kita terus membongkar rahsia kejuruteraan. Selain dapat berhubung dengan anda semua, anda juga boleh berhubung antara satu sama lain. Di sebelah sini ada 2 pilihan video menarik yang anda perlu tonton untuk mengembangkan pengetahuan anda dan memuaskan rasa ingin tahu anda. Dan jika anda ingin menyokong kami, tinggalkan tanda suka. Langgan saluran ini, aktifkan loceng pemberitahuan dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran ini. Itulah dia para pencinta kejuruteraan, salam hangat dan jumpa anda di video seterusnya.